Hati-hati, beli emas bukan jaminan untuk jadi kaya, tapi ramai yang tertipu sebab nak cepat kaya. Hai, Assalamualaikum tuan-puan. Ramai orang nak cepat kaya, terus fikir nak melabur. Tapi sebenarnya, asas kewangan yang kukuh bermula dengan simpanan dahulu. Kenapa? Sebab pelaburan ada risikonya tuan-puan. Kalau tak ada simpanan, bila rugi nanti, boleh terpaksa berhutang ataupun terpaksa jual aset dengan harga yang murah. Sebab itu, kumpul simpanan dulu sebelum melabur. Simpanan jadi safety net tuan-puan. Kalau ada kecemasan, tak perlu sentuh pelaburan. Elak tekanan kewangan, melabur dengan tenang tanpa takut rugi besar. Boleh guna untuk peluang lebih besar. Bila ada modal, tuan-puan boleh rebut peluang untuk pelaburan yang terbaik. Cara terbaik tuan-puan, simpan emas. Emas sekali investasi tak mudah bocor dan boleh dihidupkan modal bila sampai masa nak melabur nanti. Jadi, mulakan simpanan emas 1 gram pertama sekarang. Tak tahu caranya, boleh klik link bio dan insya-Allah saya akan guide tuan-puan sebaiknya.